Yang kedua, boleh solat jamak disebabkan hujan, disebabkan hujan yang lebat. Jadi kita nak tahu sebab-sebab solat jamak yang dibenarkan, sebab-sebab yang Islam benarkan kepada kita untuk kita tunaikan solat secara jamak. Maknanya kita menghimpunkan solat itu. Yang pertama, semestinya lah disebabkan safar. Safar ni maknanya ialah perjalanan. Safar ialah perjalanan. Kita melakukan perjalanan, maka ada kebenaran-kebenaran yang dibenarkan kepada kita, iaitu kita boleh himpunkan dua solat dalam satu waktu. Ini yang biasalah dan yang paling besarlah perbahasan dia, safar ini. Yang kedua, boleh solat jamak disebabkan hujan, disebabkan hujan yang lebat. Tetapi hukum hujan ini dia menjadi hukum yang tersimpan lah. Maksudnya apa? Hukum ni dah tak boleh pakai. Kan? Pada zaman dulu, kalau hujan dia akan menyebabkan banjir. Kalau hujan, air akan masuk dalam rumah. Sebab orang dulu buat rumah, bumbung dia hanya daun-daun kan. Ditutup rapat dengan daun-daun sahaja. Mana ada atap genting macam kita. Mana ada paling kurang pun zinc kan. Tak ada zaman dulu. Jadi bila datangnya hujan, maka akan menyebabkan sukar untuk menunaikan solat kerana basah dan sebagainya. Okay. Kalau dulu memang ada dibenarkan jamak. Okey.